Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Bulan pertama bagi tahun 2026 ini menjadi bulan yang sangat mendukacitakan untuk kita semua. Mengapa? Ini kerana kita dikejutkan dengan skandal rasuah pegawai tertinggi Angkatan Tentera. Berita ini menggoncangkan akal waras kita. Sebelum ini kita selalu mendengar kes-kes rasuah melibatkan pegawai kanan kerajaan di Jabatan Kerajaan. Tetapi, kes rasuah kali ini melibatkan agensi keselamatan dan pertahanan negara. Ini luar biasa. Keluarbiasaan ini menunjukkan bahawa pegawai agensi keselamatan kita tidak kebal dari masalah moral dan etika. Pendakwaan dua bekas Jeneral Angkatan Tentera Malaysia dan seorang bekas pegawai kanan Perisikan Pertahanan menjadi tamparan hebat bagi kita. Ia membuka satu persoalan besar. Apakah rasuah kini sudah membarah hingga ke puncak institusi keselamatan negara? Tuan-tuan dan puan-puan, kes ini bukan kes biasa. Ia melibatkan individu yang pernah berada di kedudukan tertinggi yang memegang rahsia negara dan yang diamanahkan menjaga keselamatan rakyat. Secara tradisi, institusi ketenteraan dan perisikan dilihat sebagai simbol disiplin, integriti dan kesetiaan mutlak kepada raja dan negara. Namun pendakwaan ini mendedahkan satu realiti yang lebih gelap, bahawa kuasa besar, bila tidak diawasi, membuka ruang yang luas kepada penyalahgunaan kuasa. Isu moral menjadi tanda tanya. Apakah pegawai tertinggi tentera tidak dilatih dengan ketinggian disiplin dan ketaatan? Isu yang timbul bukan sekadar salah laku individu. Sebaliknya, ia mencerminkan masalah struktur. Pertama, sektor pertahanan melibatkan perolehan bernilai ratusan juta ringgit sering dilindungi atas alasan keselamatan negara hingga ia tidak boleh dipersoal oleh sesiapa. Kedua, kuasa kelulusan tertumpu kepada segelintir pegawai tertinggi. Dan ketiga, wujud budaya kebal, persepsi bahawa pegawai keselamatan kanan sukar disentuh oleh undang-undang. Apabila gabungan kuasa, wang dan ditambah dengan nafsu ingin memiliki lebih, menjadikan rasuah tidak lagi suatu kemungkinan, tetapi hampir satu kepastian. Tuan-tuan semua, kesan pendakwaan ini amat besar, bukan sahaja kepada tertuduh, tetapi kepada negara secara keseluruhan. Pertama, kepercayaan rakyat terhakis. Apabila pegawai tertinggi keselamatan didakwa atas rasuah, rakyat mula bertanya, adakah keputusan strategik dibuat demi negara atau demi keuntungan peribadi? Kedua, moral anggota bawahan terjejas. Apabila yang berpangkat tinggi terpalit skandal, keseluruhan institusi menanggung kesan reputasi walaupun majoriti anggotanya berintegriti. Ketiga, dan paling membimbangkan ialah risiko terhadap keselamatan negara. Jika perolehan pertahanan dipengaruhi rasuah, aset yang dibekalkan mungkin tidak sesuai atau tidak mencapai piawaian yang diperlukan. Selain daripada itu, masalah kesiapsiagaan juga akan terjejas dan akhirnya keselamatan strategik negara boleh terkompromi. Negara-negara luar sentiasa memantau keselamatan negara kita. Dengan kes seperti ini, mana-mana musuh negara akan melihat kelemahan yang sangat ketara di kalangan pegawai tentera kita. Rasuah dalam sektor keselamatan bukan sekadar jenayah kewangan, sebaliknya ia adalah ancaman langsung kepada kedaulatan negara. Kes ini juga menguatkan satu hakikat pahit. Rasuah dalam sektor awam bukan lagi terpencil, tetapi semakin bersifat sistemik, bermula dari atas dan menular ke bawah. Persoalannya sekarang, apa yang perlu dilakukan untuk membendung krisis integriti ini? Antara langkah yang perlu dipertimbangkan ialah reformasi menyeluruh sistem perolehan pertahanan, pengawasan parlimen yang lebih ketat dan telus, pemerkasaan unit integriti dalaman, serta pendakwaan yang konsisten tanpa memilih bulu, termasuk terhadap bekas pegawai selepas persaraan. Teman-teman semua, pendakwaan dua jeneral dan seorang pegawai risikan bukan penamat kepada masalah rasuah. Ia permulaan kepada suatu krisis yang sedang dihadapi. Kita kena ingat, akhir kepada isu ini bukan tentang siapa didakwa dan dihukum, tetapi persoalan sama ada sistem negara kita cukup berani untuk berubah atau terus membiarkan penyakit rasuah ini berterusan hingga menjadikan negara kita hilang kemampuan untuk berdiri sebagai sebuah negara yang bersih dan bermaruah. Jauhi rasuah, kita bermaruah. Teruskan bersama Malaya Daily, suara bangsa, nadi negara.